Bayangkan satu senjata yang hanya satu butangnya boleh menghapuskan seluruh bandar dalam beberapa saat. Tidak perlu hantar tentera, tidak perlu serang beramai-ramai. Hanya satu letupan dunia jadi padang jarak padang tekuko. Itulah realiti senjata nuklear. Senjata paling berkuasa yang pernah dicipta manusia. Dalam dunia moden hari ini, ada 9 negara yang diakui memiliki senjata nuklear secara rasmi. Dan setiap satu daripadanya mempunyai potensi untuk memusnahkan bukan hanya negara musuh, tetapi juga seluruh peradaban manusia. Tapi siapakah mereka? Dan kenapa mereka dianggap paling bahaya? Senarai ini bukan untuk menakutkan, tapi untuk menyedarkan kita semua bahawa dunia ini sebenarnya sedang berada di hujung tanduk. Hanya satu keputusan salah, satu ego pemimpin, satu konflik kecil yang tak terkawal boleh mencetuskan malapetaka besar yang tak mungkin kita undurkan semula. Kita mulakan dengan negara pertama yang bukan sahaja negara pertama cipta bom atom, malah satu-satunya negara yang pernah menggunakannya dalam peperangan sebenar. Negara pertama dalam senarai kita ialah Amerika Syarikat. Pada tahun 1945, dunia dikejutkan dengan satu letupan yang mengubah segalanya. Hiroshima dan Nagasaki, dua bandar di Jepun, musnah dalam sekelip mata akibat bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika. Sekurang-kurangnya 200,000 orang terbunuh, sama ada secara langsung atau akibat kesan radiasi. Sejak itu, Amerika tidak pernah berpatah balik. Hari ini, Amerika memiliki lebih daripada 5,000 kepala peledak nuklear, termasuk peluru berpandu balistik antara benua ICBM, kapal selam bersenjata nuklear, dan jet pengebom strategik. Senjata ini boleh dilancarkan dari darat, laut, dan udara dalam masa hanya beberapa minit. Apa yang menjadikan Amerika antara yang paling berbahaya? Bukan sahaja jumlah senjatanya, tetapi juga doktrin ketenteraan. Mereka yang membenarkan penggunaan nuklear sebagai serangan awal, bukan sekadar untuk mempertahankan diri. Malah mereka telah bina sistem pertahanan global, dari Eropah ke Asia yang dikelilingi radar, pangkalan dan senjata canggih. Amerika juga sering terlibat dalam konflik global Iraq, Afghanistan, Syria dan kini ketegangan dengan Rusia dan China. Sekiranya ketegangan ini mencetuskan konflik besar, risiko penggunaan senjata nuklear amat tinggi. Lebih menakutkan, Presiden Amerika hanya perlukan masa beberapa minit untuk buat keputusan melancarkan senjata nuklear. Tiada perlu rujuk parlimen, tiada perlu undian. Arahan satu orang boleh musnahkan satu negara. Itulah sebabnya Amerika kekal sebagai negara nuklear paling dominan dan paling ditakuti. Jika Amerika adalah negara pertama guna bom nuklear, Rusia pula adalah negara yang memiliki jumlah nuklear terbesar di dunia. Lebih dari 6,000 kepala peledak. Senjata mereka bukan sekadar banyak, tapi luar biasa dahsyat. Rusia mencipta bom paling kuat pernah diuji manusia, dikenali sebagai besar bomba letupan 50 megaton yang mampu musnahkan seluruh bandaraya dalam sekelip mata. Itu hanya satu. Rusia memiliki ribuan. Apa yang menakutkan ialah lokasi simpanan senjata ini merata-rata. Dari Siberia ke bawah tanah Moskow. Dari kapal selam senyap di Arktik ke pangkalan rahsia di Ural. Senjata nuklear Amerika boleh dilancarkan melalui peluru berpandu antara benua. Submariner launch missile dari kapal selam, bomba strategik seperti Tu-160 Blackjack. Dalam konflik Rusia-Ukraine, dunia mula gelisah bila Presiden Vladimir Putin memberi amaran halus tentang penggunaan senjata nuklear jika Rusia diancam secara eksistensial. Amaran itu bukan main-main, sebab pelancar nuklear Rusia sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga. Berbeza dengan Amerika yang lebih banyak berperang di luar wilayah, Rusia berperang dekat sempadan sendiri. Sebarang ketegangan yang berlaku, seperti di Ukraine, atau negara NATO boleh cetuskan keputusan pantas. Lebih mengurunkan sistem pelancaran mereka juga otomatik melalui sistem DADHAN, satu sistem balas dendam otomatik jika Rusia dihancurkan. Sistem ini akan tetap melancarkan balasan nuklear secara otomatik. Walau tiada siapa hidup lagi untuk tekan butang, Rusia bukan sekadar negara besar, ia adalah bom gergasi yang sedang menunggu untuk meledak. Jika Rusia dan Amerika saling berlumba dalam sejarah nuklear, China pula sedang perlahan-lahan membina kuasa bahaya senyap yang menakutkan dunia.
Dahulunya dianggap pasif, China kini sedang mempercepatkan pembinaan silo peluru, berpandu dan meningkatkan kapasiti nuklearnya 3 kali ganda menjelang 2035. Anggaran kini menunjukkan China mempunyai lebih 500 kepala peledak nuklear, tetapi angka itu dijangka melonjak lebih 1,500 menjelang sedekad akan datang. Apa yang menakutkan tentang China? Pertama, teknologi mereka maju. Rahsia. China jarang tunjuk senjata mereka secara terbuka, tapi satelit-satelit barat berjaya kesan ratusan silo baru dibina di padang pasir Gansu, Xinjiang. Apa tujuan sebenar? Tiada siapa pasti. 2. Senjata hipersonik. Pada 2021, China menguji senjata hipersonik yang mengorbit bumi sebelum menukar arah dan hampir mengenai sasaran. Satu teknologi yang buat Pentagon terkejut. Amerika belum ada teknologi sehebat itu. 3. Strategi first use tidak jelas. Walaupun China dakwa mereka tidak akan guna nuklear dulu no first use, tapi kebelakangan ini dasar itu kelihatan semakin kabur, terutama dengan ketegangan di Taiwan. 4. Gabungan kuasa ekonomi tambah nuklear. China adalah kuasa ekonomi kedua dunia. Gabungan ekonomi tambah ketenteraan tambah senjata nuklear menjadikan China satu ancaman yang bukan hanya berasaskan peluru tapi pengaruh. Ketegangan dengan Taiwan serta perbalahan Laut China Selatan menjadikan rantau ini zon panas yang boleh cetus konflik besar bila-bila masa. Jika perang meletus dan China terdesak, adakah naga ini akan semburkan api nuklear? Dunia sedang tunggu jawapannya. Walaupun kecil secara geografi, United Kingdom UK tetap tersenarai dalam negara nuklear paling berbahaya di dunia. Jangan tertipu dengan saiz negara ini. Senjata mereka cukup untuk musnahkan bandar besar dalam beberapa minit. Pertama, kapal selam Trident, penjaga malam tanpa bunyi, memiliki sistem pertahanan nuklear yang dikenali sebagai Trident, iaitu kapal selam bersenjata nuklear yang beroperasi secara bergilir 24 jam sehari. Setiap kapal selam membawa hingga 40 kepala peledak nuklear dengan jarak tembakan melebihi 7,000 kilometer. 2. Strategi Continuous at Sea Deterrent CST. Sejak tahun 1969, UK memastikan sekurang-kurangnya satu kapal selam nuklear sentiasa berada di laut tanpa diketahui lokasi sebenar. Ia adalah polisi jika kamu serang kami. Kami masih mampu balas walau kamu hancurkan London. 3. Jumlah nuklear terkawal tapi mampu bunuh jutaan. UK dianggarkan memiliki lebih 225 kepala peledak nuklear dan sekitar 120 daripadanya sedia digunakan segera. 4. Hubungan rapat dengan NATO, Amerika. Sistem Trident bergantung kepada teknologi dari Amerika Syarikat dan kerjasama strategik ini menjadikan UK antara tangan kanan nuklear kepada kuasa barat. 5. Pendirian tegas dalam konflik dunia. Dalam konflik Ukraine-Rusia, UK antara negara yang terawal beri bantuan ketenteraan kepada Ukraine dan memberi amaran keras terhadap Rusia. Ini menunjukkan UK bersedia menggunakan kekuatannya jika perlu. Walaupun negara ini tidak gembar-gembur seperti Amerika atau Rusia, tetap satu kuasa nuklear yang dihormati dan senjata mereka sentiasa berpusing di lautan menanti arahan. Perancis sering dikenali sebagai negara romantik, penuh sejarah seni dan budaya. Tapi di sebalik Eiffel Tower dan aroma croissant, tersimpan satu kekuatan yang boleh menggoncang dunia. Senjata nuklear yang sangat aktif dan berdikari. Pertama, kekuatan nuklear kedua terbesar Eropah. Perancis memiliki lebih daripada 290 kepala peledak nuklear, menjadikannya negara ketiga paling bersenjata nuklear di NATO selepas Amerika dan Senjata ini merangkumi peluru berpandu darat, laut dan udara. 2. Kapal selam jet pejuang nuklear. Perancis memiliki 4 kapal selam nuklear balistik SSBN yang sentiasa bersedia di laut, dan jet pejuang Rafale juga boleh membawa peluru berpandu nuklear jenis assemble laju, tepat dan boleh dilancar bila-bila masa. 3. Strategi pertahanan sendiri tanpa Amerika. Tidak seperti Perancis tidak bergantung kepada Amerika untuk teknologi atau pelancaran senjata nuklear mereka. Ini bermakna mereka bebas membuat keputusan dan boleh menyerang tanpa perlu rujuk kuasa luar. 4. Sikap berani dalam geopolitik dunia.
Perancis beberapa kali mengeluarkan kenyataan keras terhadap kuasa besar seperti Rusia dan berani hantar senjata ke Ukraine, membuktikan mereka bukan sekadar kuasa Eropah biasa. 5. Akal sejarah pengujian nuklear yang kontroversi. Perancis pernah jalankan ujian nuklear di Pasifik Selatan seperti di Mororo Atoll yang mencetuskan protes antarabangsa. Ini menunjukkan sejarah panjang Perancis dalam membina dan menguji kekuatan nuklear mereka. Perancis adalah contoh negara yang tak perlu bising tapi sangat bersedia jika Perang Dunia meletus. Jangan pandang sebelah mata Perancis. Mungkin antara yang mula melancarkan butang merah. India bukan sekadar negara dengan jumlah penduduk kedua terbesar dunia, tetapi juga antara negara yang memiliki senjata nuklear sejak tahun 1974. Negara ini mula membangunkan program nuklearnya dengan alasan mempertahankan diri, khususnya selepas konflik bersenjata dengan China dan Pakistan. India kini mempunyai sekitar 160 hulu ledak nuklear yang diketahui dan pelbagai jenis peluru berpandu termasuk ANI, series yang mampu mencapai jarak antara 700 hingga 5,000 kilometer. Ini bermaksud India boleh menghentam sasaran jauh di seluruh Asia, bahkan Asia Barat dan Timur jika perlu. Apa yang membimbangkan ialah ketegangan antara India dan Pakistan, dua negara jiran yang kedua-duanya memiliki senjata nuklear dan sejarah konflik panjang. Mana-mana salah langkah atau insiden boleh mencetuskan perang nuklear, serantau yang akan memberi kesan global. India secara rasmi berpegang pada dasar no first use bermaksud tidak akan guna senjata nuklear melainkan diserang terlebih dahulu dengan senjata nuklear. Namun kenyataan pemimpin politik kadangkala bercanggah, menimbulkan persoalan sejauh mana dasar ini benar-benar kukuh. Selain itu, India juga sedang membina kapal selam peluru berpandu nuklear, menjadikan arsenal nuklearnya lebih berbahaya kerana mampu menyerang dari laut, yang sukar dikesan dan menambah elemen kejutan dalam konflik. India kini berada dalam posisi yang kompleks kuasa nuklear. Kuasa ekonomi sedang membangun dan dikelilingi oleh negara-negara yang juga berpotensi konflik. Gabungan ini menjadikan India antara negara paling bahaya dari sudut potensi perang nuklear, bukan kerana niat menyerang, tetapi kerana tekanan geopolitik dan tindak balas yang boleh jadi tidak dijangka. Pakistan menjadi negara Islam pertama yang memiliki senjata nuklear dan hingga hari ini, ia kekal sebagai salah satu kuasa nuklear paling kontroversi di dunia. Segalanya bermula selepas kekalahan dalam perang dengan India. Tahun 1971, Pakistan sedar mereka memerlukan senjata pemusnah besar untuk mengimbangi kuasa India. Hasilnya pada tahun 1998, Pakistan secara rasmi menjalankan ujian nuklear di kawasan Chagai, Balochistan membuktikan bahawa mereka kini memiliki bom atom. Kini, Pakistan dipercayai memiliki sekitar 165 hulu ledak nuklear dengan peluru berpandu seperti Shaheen dan Ghaznavi yang mampu mengenai sasaran di seluruh India dalam beberapa minit. Apa yang membuatkan dunia bimbang ialah dua perkara. Pertama, hubungan tegang. Pakistan-India kedua-dua negara pernah hampir mencetuskan perang nuklear selepas insiden serangan di Pulwama 2019. Dunia menyaksikan bagaimana konflik konvensional antara dua negara nuklear boleh dengan mudah bertukar menjadi malapetaka besar. 2. Ancaman keselamatan dalaman. Pakistan bergelut dengan isu ekstremisme dan ketidakstabilan politik. Dunia Barat risau jika senjata nuklear Pakistan suatu hari nanti jatuh ke tangan pihak yang salah, termasuk kumpulan militan. Walaupun Pakistan juga menyatakan komitmen kepada dasar no first use, hakikatnya kenyataan rasmi dan tindakan ketenteraan mereka sering menimbulkan ketegangan. Lebih merisaukan, Pakistan kini dikatakan sedang membangunkan lebih banyak peluru berpandu taktikal, senjata nuklear bersaiz kecil yang direka untuk medan perang. Ini mempercepatkan risiko penggunaan nuklear secara terhad yang mungkin tidak dapat dikawal dan akan memicu serangan balas besar-besaran. Pakistan hari ini bukan saja jadi kuasa nuklear Islam pertama, tapi juga antara yang paling berisiko mencetuskan perang nuklear. Sebenar akibat sejarah permusuhan dan ketidakstabilan politik dalaman. Israel, sebuah negara kecil di Timur Tengah,
tetapi kuasa sebenarnya jauh lebih besar daripada apa yang dilihat. Walaupun tidak pernah secara rasmi mengaku memiliki senjata nuklear, hampir semua agensi perisikan antarabangsa mengesahkan Israel memang ada bom atom. Asal-usul senjata nuklear Israel bermula pada tahun 1950-an dengan bantuan Perancis. Sebuah pusat rahsia dibina di Dimona, Gurun Negev, kononnya pusat penyelidikan biasa. Tetapi beberapa tahun kemudian, pakar nuklear Israel yang membelut, Mordechai Vanunu, membocorkan gambar dan maklumat penting. Dunia akhirnya tahu bahawa Israel mempunyai senjata pemusnah besar. Dianggarkan Israel memiliki antara 80 hingga 90 hulu ledak nuklear. Malah ada yang percaya jumlah sebenar lebih tinggi. Peluru berpandu Jericho ketiga, kapal selam bersenjata nuklear dan jet tempur mereka mampu menghantar bom ini ke mana-mana termasuk Iran. Apa yang menakutkan dunia? Pertama, tiada pengesahan rasmi. Israel tidak menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklear NPT. Mereka tidak tertakluk pada audit atau pemeriksaan antarabangsa. 2. Dasar ketidakpastian strategik. Israel mengamalkan prinsip ambiguity, tidak mengaku, tidak menafikan. Strategi ini memberi kelebihan psikologi terhadap musuh, tetapi juga menyebabkan ketidakstabilan serantau. 3. Ketegangan dengan negara Islam dengan konflik berpanjangan dengan Palestin, Syria dan Iran. Kebimbangan besar ialah, apakah Israel akan guna bom atom bila terdesak? 4. Sokongan Amerika Syarikat. Hubungan erat Israel-AS memperkukuh kedudukan nuklear Israel. Walaupun dunia bising tentang Iran, Israel kekal dilindungi. Walaupun menyimpan senjata paling berbahaya dalam senyap, dengan teknologi moden dan pemikiran survival yang ekstrim, Israel bukan sekadar negara kecil di peta, tetapi satu kuasa besar yang boleh menghancurkan kota-kota Islam dalam sekelip mata jika tercetus perang nuklear. Korea Utara satu-satunya negara di dunia yang menjadikan senjata nuklear sebagai nyawa pemerintahannya. Di bawah pemerintahan Kim Jong-un, negara ini menjadi simbol ketakutan global bukan kerana saiz atau ekonomi, tetapi kerana ugutan nuklearnya. Pada tahun 2006, Korea Utara buat pertama kali meledakkan ujian bom nuklear di bawah tanah. Dunia tergamam. Sejak itu, mereka terus melakukan ujian demi ujian. Dianggarkan hingga 7 ujian nuklear besar telah dilakukan. Berapa banyak senjata nuklear Amerika? Walaupun tidak sepasti Amerika atau Rusia, pakar anggarkan Korea Utara kini memiliki 30 hingga 40 hulu ledak nuklear dan berpotensi menghasilkan lebih banyak setiap tahun. Mengapa Korea Utara sangat berbahaya? Pertama, pemimpin yang suka diramal, Kim Jong-un bukan pemimpin biasa. Beliau sering mengeluarkan amaran keras dan ugutan terbuka kepada Korea Selatan, Jepun, malah Amerika Syarikat. Sekali klik, katanya, seolah boleh jadi abu. 2. Peluru berpandu jarak jauh. Mereka menguji peluru berpandu ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, seperti Hwasong-17, yang mampu sampai ke New York dan Washington. 3. Tiada perjanjian. Antarabangsa Korea Utara keluar dari perjanjian Non-Proliferasi Nuklear NPT pada tahun 2003. Mereka bebas melakukan apa sahaja tanpa pengawasan dunia. 4. Negara terasing. Tapi kejam, keadaan rakyat di Korea Utara sangat menyedihkan. Tetapi pemerintah utamakan pembinaan senjata nuklear demi keselamatan rejim dinasti Kim. Bagi mereka, bom nuklear ialah jaminan kekal berkuasa. 5. Hubungan rapat dengan negara anti-barat Korea Utara tidak bersendirian. Mereka dikatakan mendapat bantuan teknikal dari Iran dan sokongan moral dari China dan Rusia. Gabungan ini menjadikan mereka lebih berani. Dunia takut bukan kerana jumlah nuklear Korea Utara terlalu banyak, tapi kerana pemiliknya sanggup guna bila-bila masa.